Paris. Okay. Hi guys, kembali lagi ke dalam and Subkira. Okay. Last video kita cakap nak main bowling yang sebetul-betulnya bowling. Okay, kali ini yang sebetul-betulnya bowling. Okay guys, sekarang kita dalam perjalanan. Okay guys, dan depan ni tadi saya nampak Kau berat. tadi ada ni kereta accident. Accident. Asal ada accident Mungkin rutin. Okay, kita tengok. Kita pergi tengok lah. Okay, kita tengok Kereta apa yang terlibat? Agak-agak kereta apa? Bak tayar barangkali. Ayo, tak tayar. Aduh. Nak tolong ke? Kita nak tolong ke? Tolong apa tuan tengok rasanya? Dia kencing ni. Itu apa yang menolong ni? Tengok ni ramai. Kita tak ada keahlian pun. Jadi sekurang-kurangnya ni dah start jam kita mendoakan lah semoga dipermudahkan. Oh, sebelah sini yang sebelah sini. Memang ngam. Tu nampak tu ada. You. Tu nampak tu. You. Takkan nak zoom tak cantik mak nanti. Buat Nino. Okay. Nino. Tiu. Wish. Ramai orang. Ramai tu. Hidup lagi tu. Kau ni seminit ni kau nak ni. Kenapa kau tak cut? Tak asal nak cut sebab tak nampak lagi. Kita tak apa ke ni? Nanti dia cakap, apa hal kau rekod? Syang? Rekod lah, boleh doakan untuk dia ramai-ramai. Kalau viewer kau ramai. Kau ni apa cakap tak ramai? Kalau dia kata kenapa rekod? Saya memang pegang kamera macam ni. Pegang phone macam ni. Saya memang dari tadi macam ni. Dia siap-siap mic lah. Saya memang suka pakai mic keluar. Dia sampai ke sana tu je tak hidup. Tak ni apa yang kabut-kabut ni hon ni. Alah. No. Orang accident lah weh. Dulu dia usia aku dah, aku malu duk. Kau malu lah. Itu duk. Kalau tak ada. Gua pusing kan kereta dia. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat IOI. Ni, IOI. Tunjukkan dia. Dia tahulah. Boleh scan ni. Tak nak. Okay. Tak nak. Kita sekarang ni first nak cari member kita. Member kita dah sampai. Betul. Lepas check member, swipe. Okay. Sekarang ni diorang belum sampai lagi. Nak makan jap sebab ada lapar. Tadi kita orang nak pergi bowling. Nak book. Tapi tak boleh nak book. Dia kalau bayar terus mainnya. Lepas tu pergi tengok wayang, seat masih banyak lagi. Faham. Jadi tak beli lagi lah sebab tak tahu berapa orang. Ada kata 8, ada kata 7, 18, tak tahu berapa orang. Jadi sekarang kita pilih untuk makan. Makan apa? Sup. Inilah makanannya. Macam mana? Okay, ni makanan yang dipanggil roti john. Roti john ni berasal daripada tukang masak tadi masak Kira. Okay. Sedap. Habis makan. Sedap. 8/10. Harga dia 0/10. Mahal. Faham. Tapi sedap lah kan? Oh, sedap. Alhamdulillah. Boleh lah. Tengah-tengah lapar sini sedap. Tapi masih lagi lapar. Nak cari nasi. Habis kita punya program bowling, wayang semua, kita pergi cari nasi. Nasi apa? Okay guys, ni dah jumpa 2 orang member kita. Dari mana? Dari tadi. Zoom kaset dia. Baik tu kasut. Kasut mahal. Dia ada sebelah kiri sebelah kanan ke? Woi, lain. Kau curi kasut orang ni. Baru beli tu. Berapa harga lah kita review? Dari outfit lah. dari Kelantan. Okey, dari Kelantan. Seluar RM3. Bandar. Baju company. Oh, baju company. Baik. Bosa. Okay, kita tunggu lagi member-member kita yang belum sampai lagi. Okay. Okay guys, sekarang kita dah bayar bowling
Ni, orang baru sampai. Hai bang. Saya lambat sikit bang. Sebab ada urusan. Lambat. Tengok kamera. Cakap main bowling, jom. Okey, jom main bowling. Saya akan buktikan siapakah saya sebenarnya. Okey, Faris. Oh, dia tengah-tengah. Oh, Pak Faris. Dah berapa bang? Dah berapa? Dah berapa dah? Oh Ustaz. Sengaja. Okey. Ya. Ada tu saja je. Nak berak, saya nak berak, saya nak berak ambak. Baru lepas main bowling tadi, saya menang. Tak percaya. Tengok result tadi. Macam mana bowling tadi? Fun lah, fun. Fun? Kita main fun-fun je. Pantat lah. Kalau aku main betul-betul, aku tapau semua. Kalau aku main tadi nak juga. Saya cakap lah. Main bowling macam mana? Ya, itulah orang pertama, orang tapak pertama ni. Yes. Belakang sikit. Orang belakang nak interview. Main bowling tadi macam mana main bowling? Bowling tadi. Oh iyalah, konten. Kamera tak benda sini. Aduh, kameraman sini lah. Main bowling tadi kita orang seronok agak kan. Tapi itulah Seronok dia main berdua je. saya sebenarnya saya dipikirkan. Tak ada, dah ajak dia tak nak. Tu saya pun main dengan orang lain. Okay guys, baru lepas beli tiket wayang tadi. Ni sekarang ni nak pergi kacau orang main duit vintage. Tolong buka hantar aku. Go. Wih, bau tempat orang main tu. Ui, bau tapak kaki tu. Bau getah. Okay, inilah suasana dia. Gelap lah. Adalah ramai dia nak merah ni nak merah. Kalau dia buka lampu tu maksudnya ada orang main lah. Luas juga sini. Tak pernah naik. Dalam ni mesti ada swimming pool. Kau nak menipu agak-agak tu. I'll live my life. Flash kan? Dia orang laju sangat tu. Tak nampak lah bahagian tu. Super striker. Oh Allah. Mana dia orang? Mana bola ya? Ni pickleball. Kita jumpa di antara berjuta-juta bintang. Okay guys, baru lepas tengok cerita Malam Terlarang. Macam mana Rick? Best ya? Ya Allah. Nak menyesal tak boleh lah. Dah habis lah. Dah lah mahal tiket tu, Salah beli tiket lah. 2 kali bayar dah ni. Oi, teruk nah. Jadi cerita ni jangan jadi ahli politik lah Pan. Susah. Jangan jadi Safa lah. Lagi satu, jangan jadi anak politik lah. Aduh, teruk. Ada bab kata om. Manusia lagi hantu daripada hantu. Kita ada popcorn free, jumpa dekat tong sampah. Oh ya. Ya, Atuk nak cakap something pasal cerita ni. Atuk, cakap something tu. Best tak? Best juga. Best tak? Okay, rate aku boleh bagi kan untuk cerita ni pada pandangan aku sendiri lah. Aku letak 6 lah. Aku letak 5 lah, 5 per 10. Dia sebab apa tau?
Okey, alasan dia sebab apa? Zul Arifin, dia kalau masuk dalam filem, dia tak boleh jadi serius tau. Tiba-tiba dia dibapak. Kan, aku dah nampak Zul Arifin mesti kelakar. Okay dah, itu je dari saya. Cik orang lain. Borak apa ni? Cuba zoom kat sana. Yang pakai topeng tu. Yang pakai topeng tu. Tengok tak tengok? Mak. Dia nak cover lah yang dia tu takut. Sebenarnya tahu cerita tu bosan. Tak dengar, kau cakap tak dengar tu. Sebenarnya saya dah tahu cerita ni bosan. Sebab Abil dah tengok 2 kali. Okay guys, itulah tadi kita bermain bowling, kita tengok wayang, makan dan everything. Safa. Itu je. Okay. Kita sekarang pun dah nak balik. Masing-masing pun dah nak balik. Besok nak kerja. Besok cerita dekat pekerja. Safa. Okay, kita tunggu. Okay, kita tunggu episod seterusnya pergi mana dan bagaimana tujuannya. Soyap.